Masakan untuk mistik. Masak ke petang? Panas kan? Pertama untuk suami. Panas. Belum lagi, saya tunggu sampai bulan puasa tu. Alamak. Ya, kemanisan menyambut ulang tahun di Tanah Suci. Dalam masa yang sama, mungkin Kak Ira sendiri tak expect lah bukan buah zuriat pun jadi viral kan? Dia ni kena harap maklum, mesti ini kuat bergurau. Yang dia tunjuk buah zuriat tu, saya pun tak tahu itu buah zuriat. Tiba-tiba dia sudah ambil gambar, ambil apa tu. Tapi apa pun saya anggap itu gurauan dan whatever it is, rezekilah saya dah set otak saya kata macam tak sesuai. Tapi kalau Allah dah berkehendak lah macam tu ya. Awak mengharap ke? Kau menantikan. Pelakon popular Era Fazira menjelaskan perkongsian foto buah zuriat oleh suaminya Izwan Zain ketika menunaikan ibadah umrah baru-baru ini hanyalah sekadar gurauan dan tidak membawa sebarang maksud tersirat seperti yang dispekulasikan netizen. Era atau nama sebenarnya Fazira Wancek 52 berkata secara peribadi dia tidak pernah meletakkan sebarang perancang untuk kembali hamil, namun tetap menyerahkan segalanya ketentuan kepada Allah. Menurutnya, sebelum mendirikan rumah tangga, perkara berkaitan zuriat sudah dibincangkan secara terbuka memandangkan faktor usia menjadi pertimbangan utama mereka. Izwan memang suka bergurau. Saya sendiri pun tidak tahu itu buah zuriat. Saya anggap ia sekadar gurauan semata-mata. Saya sudah set dalam fikiran bahawa ia tidak sesuai untuk saya hamil pada usia sekarang. Namun jika Allah berkehendak sesuatu, kita tidak mampu menolaknya. Sejak awal kami sudah berbincang, jika dia benar-benar mahu anak, dia perlu berkahwin dengan wanita lebih muda. Katanya ketika ditemui pada majlis pembukaan kafe Si Laki Kon di Jalan Cengkat di sini hari ini. Pasangan yang bergelar suami isteri pada 12 Disember lalu itu hadir bagi melancarkan promis makanan segera milik Bumi Putra Terbabit sebagai tanda sokongan. Dalam pada itu, Era menjelaskan bahawa lebih selesa menjalani kehidupan berumah tangga tanpa perancangan untuk menambah ahli keluarga kerana masing-masing sudah mempunyai anak. Saya tidak merancang apa-apa. Alhamdulillah kami sudah memiliki anak dan masing-masing sudah ada teman untuk anak-anak kami. Kami hanya mahu meneruskan kehidupan dengan tenang. Faktor usia juga menyebabkan kami tidak meletakkan sebarang harapan untuk menambah zuriat, katanya. Tambah Era, faktor kesihatan turut menjadi sebab utama dia tidak meletakkan harapan untuk hamil dan sentiasa mendapatkan nasihat serta pemeriksaan doktor. Jika ada rezeki adalah, tetapi saya sedar 80% perkara itu tidak akan berlaku. Doktor juga menasihatkan saya supaya tidak hamil atas faktor usia, katanya. Sebelum ini, Izwan mencetuskan spekulasi dalam kalangan netizen apabila memuat naik foto memegang gambar buah zuriat ketika berada di Tanah Suci, sekaligus menimbulkan andaian pasangan itu bakal menimang cahaya mata. Untuk rekod, Era sah bergelar isteri pada Izwan pada 12 Disember lalu di Rinjani Majestic, Subang selepas 11 tahun bergelar ibu tunggal. Cincin dengan rantai. Itu yang ada dalam. Itu yang awak tunjuk saya gambar tu, awak suka yang mana? Tunjukkan saya. Saya tunjuk je ke Era, tapi dia pilih. Yang mana dia pilih pun saya tak pilih. Saya ikut hati. Tapi Amelia Jewellery memang terbaik. Semua design-design baru semua ada kat Amelia Jewellery. Dekat Shalam. Dekat Shalam Section 13. Thank you. Memang saya terkejut tengok hasilnya, memang cantik dan saya ni bukanlah orang kata pemakai emas, tapi bila saya tengok design tu saya rasa macam okey, saya boleh pakai dan insyaAllah saya raya saya pakai. Tak, nanti kita pergi kedai dia, kita shopping lagi. Wow.